Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sebelum saya memulakan pembentangan tugasan hadis saya pada hari ini, sudilah saya perkenalkan dahulu diri saya. Nama saya Muhammad Atiq Hilmi bin Muhammad Hanafi. Saya bernombor metrik 99101035593001 dan saya merupakan pelajar dari OUM Kota Baru, Kelantan. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya. Seterusnya, rakan-rakan kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar pembentangan tugasan hadis yang akan disampaikan oleh saya pada hari ini. Baiklah, saya akan membentangkan tugasan berkaitan peranan hadis sebagai sumber hukum yang kedua dalam syariat Islam. Perbincangan dua hadis dalam sukatan KSSM serta cadangan kaedah pengajaran yang sesuai untuk menyampaikan hadis kepada pelajar sekolah menengah. Baiklah, hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, pengakuan dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panduan kepada umat Islam selepas Al-Quran. Melalui hadis juga umat Islam dapat memahami dan melaksanakan ajaran Islam dengan lebih jelas dan tepat. Saya mulakan dahulu dengan definisi hadis. Hadis berasal daripada perkataan Arab iaitu al-hadis yang mana membawa maksud perkhabaran atau percakapan. Dari segi istilah pula, hadis ini merujuk kepada segala perkara yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis merupakan sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Kedudukan ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya umat Islam mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, hadis ini menjadi rujukan penting dalam memahami dan melaksanakan syariat Islam. Banyak fungsi hadis terhadap Al-Quran. Antaranya ialah yang pertama, hadis menjelaskan ayat Al-Quran yang bersifat umum. Yang kedua pula, hadis mengukuhkan lagi hukum yang telah disebut di dalam Al-Quran. Yang ketiga, hadis menghuraikan hukum secara lebih terperinci seperti solat, zakat, haji dan sebagainya. Dan yang keempat, dalam keadaan tertentu, hadis juga menjadi sumber hukum bagi perkara yang tidak dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran. Kepentingan hadis dalam kehidupan Muslim. Yang pertama, menjadi panduan dalam pelaksanaan ibadah. Yang kedua pula, membentuk akhlak dan sahsiah Muslim. Yang ketiga, membantu umat Islam membuat keputusan berdasarkan syariat. Dan akhir sekali, menjadi panduan dalam kehidupan seharian sama ada dalam keluarga, pendidikan dan juga masyarakat. Hadis yang pertama dalam sukatan KSSM yang bertajuk mencegah kemungkaran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa kemungkaran perlu dicegah mengikut kemampuan kita, sama ada dengan tangan, lisan ataupun hati. Baiklah, isi kandungan hadis pula, setiap Muslim bertanggungjawab mencegah kemungkaran. Yang kedua, tindakan mencegah kemungkaran perlu dilakukan mengikut kemampuan kita, mengikut kemampuan masing-masing. Dan yang ketiga, sikap membiarkan kemungkaran boleh melemahkan keimanan kita. Seterusnya, berkaitan dengan pengajaran hadis. Yang pertama, apakah pengajaran hadis yang kita dapat daripada hadis ini? Yang pertama adalah berani menegakkan kebenaran. Yang kedua,
kita mestilah prihatin terhadap keadaan masyarakat. Yang ketiga, kita mestilah menggunakan pendekatan yang berhikmah dalam menegur kesalahan. Hadis yang kedua. Hadis ini bertajuk hindari dosa-dosa besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat Islam supaya menjauhi 7 perkara yang membinasakan. 7 dosa besar yang disebut dalam hadis ini adalah: yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula adalah sihir. Yang ketiga, membunuh tanpa hak. Yang keempat, memakan riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, melarikan diri dari medan peperangan. Dan yang ketujuh, menuduh wanita yang suci melakukan zina. Baiklah, pengajaran hadis ini, yang pertama, apa yang kita dapat daripada hadis ini adalah kita mestilah menjaga akidah kita daripada syirik. Yang kedua pula adalah kita perlu menjauhi segala bentuk kezaliman. Yang ketiga pula ialah memelihara hak orang lain. Dan akhir sekali, kita mestilah sentiasa mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kaedah dan teknik pengajaran hadis yang kita boleh lakukan untuk mengajar pelajar sekolah menengah? Baiklah, ini cadangan saya. Saya akan mulakan dengan kaedah pengajaran terlebih dahulu. Yang pertama, kita boleh mulakan dengan kaedah penerangan. Seterusnya, kita boleh lakukan dengan kaedah soal jawab. Dan setelah itu, kita boleh pergi kepada kaedah perbincangan. Dan akhir sekali adalah pembelajaran kooperatif. Yang seterusnya pula adalah teknik pengajaran. Cadangan saya tentang teknik pengajaran ini adalah: yang pertama, kita boleh mulakan dengan tayangan video sebagai set induksi kita. Yang kedua, kita boleh membuat perbincangan kumpulan menggunakan kad situasi. Yang ketiga pula, kita boleh lakukan aktiviti gallery walk. Yang keempat, kita boleh menyuruh pelajar membuat pembentangan secara berkumpulan. Dan terakhir sekali, kita boleh buat kuis interaktif menggunakan Quizizz. Baiklah, bahagian bahan bantu mengajar pula. Bahan bantu mengajar kita yang pertamanya semestinya adalah buku teks pendidikan Islam. Yang kedua, bahan bantu mengajar kita adalah video pembelajaran. Yang ketiga, kad situasi. Yang keempat, kertas majo. Dan yang kelima, aplikasi Quizizz. Pentaksiran pula adalah pemerhatian, soal jawab, pembentangan kumpulan dan kuis interaktif. Apakah kesimpulan yang kita dapat daripada pembentangan tugasan hadis ini? Baik, yang pertama, hadis merupakan sumber hukum yang kedua yang sangat penting dalam Islam. Yang kedua pula, hadis berfungsi menjelaskan dan melengkapkan kandungan Al-Quran. Yang ketiga, hadis juga boleh membentuk akhlak dan syahsiah seseorang Muslim. Dan akhir sekali adalah guru perlu menggunakan kaedah pengajaran yang berkesan supaya pelajar dapat memahami, menghayati dan mengamalkan pengajaran hadis dalam kehidupan seharian. Jadi, itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.